Remaja perempuan, dengar sini satu lagi pesanan. Ringankanlah tangan, tolong ibu di rumah. Tak perlu tunggu disuruh, tunggu diminta. Tawarkan diri terus nak bantu apa. Nanti dah dewasa, dah kahwin, tak adalah kekok atau tak reti kemas rumah, basuh baju, setrika baju, memasak, apa-apa je kerja-kerja rumah. Jangan terpengaruh yang kata kerja-kerja rumah bukan tanggungjawab isteri. Nabi SAW sendiri kata ia tanggungjawab isteri. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, maksudnya, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggungjawab atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggungjawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggungjawab atas mereka semua. Seorang budak suruhan adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggungjawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Pemimpin atau ketua urus rumah suami itu satu kemuliaan kepada orang perempuan. Jangan rasa ia sebagai satu penindasan. Nabi SAW jadikan isteri ada peranan penting mentadbir rumah. Banggalah peranan sebagai pemimpin disebut sendiri oleh Nabi SAW.